Raya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh. Kita ada Raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk package-package STD dan juga package kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami? Kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa. Kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Pakej terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. So korang tahu pasal herpes kan? So ni soalan pasal herpes. Herpes ni adalah sejenis jangkitan yang sering diabaikan. Tapi you kena tahulah yang sebenarnya herpes ni memberi kesan yang sangat besar kepada kesihatan. So herpes kelamin ataupun genital herpes disebabkan oleh sejenis virus yang dinamakan HSV, herpes simplex virus. Ia menyebabkan sejenis kita panggil ulcer ataupun lupuh berair lah di sekitar alat kelamin, bubur dan juga mulut. Untuk lelaki, simptom herpes kelamin ni termasuk sakit ataupun gatal di bahagian alat kelamin. Okey, dia akan ada macam ulcer ataupun lepuh yang ada berair. Okey, dan kadang-kadang sakit ketika membuang air kecil. So jika tidak dirawat, herpes ni boleh menyebabkan masalah itu berulang ataupun recurrent. Okey, ia juga menjejaskan dia punya dan juga hubungan intim lah dengan pasangan. Walaupun tiada penawar untuk herpes, ubat antivirus boleh membantu untuk mengurangkan gejala-gejala dan mencegah penyebaran virus tersebut. Gunakan kondom, pastikan kebersihan dan segera berjumpa dengan doktor jika ada simptom. Jaga kesihatan anda bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi juga untuk pasangan. Okey, ambil tindakan sekarang untuk hidup yang lebih sihat. Stay informed, stay healthy. 好多留言，医生，因为我平时工作忙，很难抽空，可以约定周末来咨询关于一个包皮手术吗？那我有个建议可以帮到你。现在有一种包皮手术叫做缝合器包皮环科手术，这种手术又快完成又减少复原时间。它是使用一种缝合器来精准的把多余包皮切割并缝合伤口。它旨在减轻疼痛，使您更快复原恢复工作。又有人问到 ，Doctor， 手术后我需要包沙笼躺在床上几天吗？这是一种古老的概念。其实现在做了缝合器包皮环科手术后，复原真的很快，2-3天后就可以恢复正常活动。当然要注意一些小细节，不需要包沙笼或每天躺在床上。如果您很难在工作日来询问，那没关系，周末也可以预约。毕竟缝合器包皮环科手术恢复快速又轻松，掌握您的健康从姿势开始。想预约的话，就赶紧联络我们吧。 Kepala botak tapi nak pakai pomade? Korang perasan tak rambut korang semakin luruh ataupun semakin nipis? Ramai lelaki tak sedar rambut kita luruh ataupun membotak ataupun dipanggil male pattern baldness. Korang tak percaya? Jom kita tanya doktor. Situasi ini berkait dengan hormon yang dipanggil DHT, dihydrotestosteron. Sebenarnya, testosteron akan ditukar kepada DHT kemudian melekat pada reseptor di folikel anda ataupun di rambut kita menyebabkan ia mengecil dan gugur. Ini membawa kepada kitaran pertumbuhan rambut yang lebih pendek, rambut anda menjadi lebih nipis, lemah dan akhirnya berhenti tumbuh sepenuhnya. Dan ini sebahagian besarnya ditentukan oleh faktor genetik. Rawatan seperti finasteride boleh mengurangkan tahap DHT dan minoxidil boleh merangsang pertumbuhan rambut. Berjumpa dengan doktor anda atau pakar dermatologi adalah langkah yang paling penting untuk mendapatkan nasihat dan juga mencari rawatan yang paling berkesan untuk anda. Rambut adalah mahkota bagi seseorang lelaki. Dengan testosteron yang baik, mahkota anda boleh kembali menyelah seperti seorang raja. Stay informed, stay healthy. Tak goyang. Raya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh. Kita ada Raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk package-package STD dan juga package kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami?
kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa, kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Pakej terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. Why does my banana feel pain after with my partner, doctor? Okay, so let's talk about it. First, not enough lubrication can cause much friction on the skin. This can make it feel irritated, red, tight, or even slightly painful. If the intimate session is too long or too rough, muscles and tissues can become strained or injured. This pain usually goes away after a few days. Sometimes, the pain can be due to an allergy towards the condom or lubrication. It might also be early signs of an infection, for example, transmitted infection or fungus. If there are symptoms, for example, swelling, rashes, or pain that does not go away, see a doctor immediately. Not wait until it becomes worse. If you want me to explain more about possible causes, leave a comment below for the next part. Remember, stay informed, stay healthy. 大家好，今天我们就来谈谈关于生殖器疱疹。生殖器疱疹其实是很常见的，可是它往往被忽略。生殖器疱疹是由一种叫疱疹病毒 HSV 而引起的，它通常是会通过无保护性行为和肢体接触而传染的。它能导致阴部瘙痒、疼痛，阴部和嘴唇生水泡，排尿困难。如果不及时治疗，疱疹可能会反复发作，影响性生活和情侣之间的关系。虽然疱疹无法完全治愈，可是它能够通过药物来控制。抗病毒药物能够有效地减轻症状，并减少突发率和感染性。关键是要及时看医生寻求治疗。还有记得使用安全套，保护自己和保护你的伴侣。掌握您的健康从知识开始。想了解更多健康提示，请记得关注我们的社交媒体吧。 Sekarang tengah hangat di social media tentang vasectomy. Apa itu vasectomy? Vasectomy adalah satu prosedur di mana saluran yang membawa sperma, iaitu dipanggil sebagai vas deferens, dipotong dan juga disekatkan dengan ikatan. Ini menghalang sperma daripada bercampur dengan. Tanpa sperma dalam kehamilan tidak akan berlaku. Sebab itulah vasectomy kaedah pencegahan kehamilan yang sangat-sangat berkesan. Ia adalah penyelesaian yang kekal untuk lelaki yang pasti tidak mahu lagi zuriat. Ia lebih 99% berkesan. Prosedur ini mudah, pemulihan pun cepat, tidak akan menjejaskan hormon testosteron. Sebab itu, keinginan ataupun hubungan intim anda tidak dikacau. Vasectomy adalah salah satu pilihan untuk perancangan keluarga. Jumpa doktor anda untuk mengetahui jika ia sesuai untuk anda. So, stay informed and stay healthy. Raya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh. Kita ada Raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk pakej-pakej STD dan juga pakej kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami? Kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa, kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Pakej terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. Saya dah 5 tahun dah kahwin. Itulah, tak dapat anak lagi. Saya dah buat cek dah kesuburan. Okey je semua. Kami dah ikhtiar macam-macam. Okay, jangan risau. Sekarang ni untuk benda-benda macam ni kita kena tahu apa masalah, kena pasti dulu apa punca. Kita akan slowly kaji benda. Keputusan yang sperma hari tu dah keluar, nampak memang tu tak ada sperma. Tak ada sperma ni kita namakan sebagai endospermia. Mana keputusan yang kita nampak kat sini, amount of your sperm memang tak ada. Dia memang ada air tu tapi sperma tak ada dalam air tu. Sebab itulah awak tak dapat anak. Azoospermia ni ada 2 jenis lah, obstruktif dengan non-obstruktif. Obstruktif maksudnya dia tersumbat, ada halangan dalam tube tu. Kalau yang non-obstruktif mungkin datang daripada infection dari hidung, pembedahan lepas. Yang tak ada sperma, kita perlu identify kenapa, right? So kadang-kadang kita akan ambil punya hormon, cek balik punya hormon kesuburan, terus pastikan keadaan normal, testo keadaan normal, baru
barulah sperma tu dihasilkan. Okey, kalau korang ada masalah macam ni, sperma yang tak ada lah sebagainya, boleh datang ke klinik yang berdekatan untuk dapatkan rawatan yang betul. Right? Stay informed, stay healthy. Contoh kita ada erectional problem, takkan kita nak jumpa doktor perempuan. Dekat He Clinic, they are expert on men's health lah. Maksudnya daripada contoh kita ada sakit lutut, so we can do the latest OA treatment. And kalau misalnya kata we have men's health, contoh kita ada erectional problem, so kita boleh jumpa dengan doktor lelaki, takkan kita nak jumpa doktor perempuan. First treatment that I took from He Clinic is like to do my hair. From far away you cannot see it. Mungkin dekat-dekat you can see it. Rambut I dah jarang sikit. PRP treatment is not a very heavy treatment. PRP tu dia light je. It's time for us men to get you to know yourself. If you have any problems, don't feel hesitate to go. Hey, sakit ke? One common question about shockwave therapy is, does it hurt? Shockwave therapy is generally well tolerated. Patients may feel slight discomfort during treatment, but it's usually not painful. Shockwave therapy is a non-invasive treatment that stimulates the body's natural healing response. It uses high-energy sound waves to promote healing in injured tendons, ligaments, and other soft tissues. Benefits include pain relief and accelerated healing for certain conditions like tendinopathy, ligament injuries, as well as erectile dysfunction. Consult your healthcare provider to see if shockwave therapy is suitable for you. Stay informed, stay healthy. Raya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh. Kita ada Raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk package-package STD dan juga package kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami? Kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa, kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Package terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. Do you feel sharp pain on the outer side of your elbow when performing a simple task? You might dealing with tennis elbow. Tennis elbow or lateral epicondylitis is caused by repetitive strain on the forearm muscles and tendons. One of the solution is shockwave therapy. Shockwave therapy is a non-invasive treatment that stimulates healing in damaged tendon. It improves your blood flow, reduces your inflammation, and accelerates your recovery. This treatment is quick and safe. Most of the patients see improvement in just a few sessions. Whether you're an athlete or someone who work hard with your hand, shockwave therapy can bring you back to do what you love. If any overuse injury is holding you back, get your treatment today. Stay informed, stay healthy. How kita nak tahu tanda-tanda orang tu dia ada sakit mental ataupun depression anxiety? So biasanya dari segi symptomatically tu, pertama kali they will lose motivation. Oh, okay. Maknanya kegiatan yang diorang selalunya suka buat, contohnya suka golf, at some point tiba-tiba tak ada mood nak golf dah. Okay. Right, so that's one stale sign. Kedua adalah kekurangan fokus. They reduce focus in their work, their daily activity. Ketiga, diorang rasa hopeless, macam tak ada orang nak bantu diorang. Number 4, they reduce their interaction with their loved ones lah, selalu nak bersendirian. And then insomnia, susah nak tidur. Dari segi pemakanan, tak ada mood nak makan. Also, another sign, sexual function. Maknanya diorang mengalami masalah ereksi, masalah dengan and then kekerasan pagi tak ada macam dulu-dulu. Yes. Fair? Yes, Boleh that is a tanda-tanda yang mungkin dia ada masalah mental. I see. Tapi dia manifest as issues with their sexual life. A lot of people don't know that lah. Did you know that drinking too much alcohol can affect men's health? Let's talk more about it. Excessive alcohol can disrupt blood flow and hormones, which are key to healthy erection. When you drink too much, it can lower your testosterone, and this can reduce your energy level and performance. Over time, excessive drinking can lead to difficulty in getting and also maintaining erection. Cut back on your alcohol, take care of your health, and consult a doctor if you are facing any issues. To get a good and healthy erection, keep your drinking habits and also health in check. Stay informed, stay healthy.
saya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh. Kita ada raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk package-package STD dan juga package kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami? Kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa. Kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Pakej terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. Anda risau rasa sakit selepas bersama disebabkan masalah jangkitan kelamin ataupun STI? Tahu tak anda, kadang-kadang masalah dia bukan STI. Kadang-kadang masalah sakit, gatal-gatal atau kemerahan pada alat kelamin anda adalah disebabkan alahan terhadap kondom, bahan-bahan dalam pelincir. Antara gejala alahan ialah nombor 1, kulit anda nampak merah ataupun ada ruam. Nombor 2, kulit menjadi kering, merekah dan bersisik. Yang ketiga, kulit anda merasa gatal ataupun pedih pada alat kelamin. Yang keempat, dalam kes yang lebih teruk, anda akan ada lepuh ataupun blister yang berisi cecair. Kalau anda rasa anda ada alahan, kita boleh cuba tukar produk. Kita boleh guna produk yang menggunakan bahan-bahan asas dari semula jadi, bahan yang bebas latex. Tapi kalau simptom anda tak hilang, kami para doktor boleh bantu untuk mengesahkan sama ada simptom-simptom yang anda hadapi adalah alahan ataupun masalah yang lebih serius. Jangan lengah untuk dapatkan rawatan. Stay informed, stay healthy. Oh, yeah. Okay, so Wah! Halo. Okay. Oh, hi bos. Kalau tak ada masalah boleh datang ah? Boleh. I lagi kuat tau. You want to be Kalau paling advance, kita check everything. So kalau pergi hospital check itu blood sugar, kolesterol. So datang sini check HPV, HIV, men's health, things macam tu lah. Focus on that. So dia call, hi, I nak buat appointment bila-bila. Nama I siapa. So dia datang, dia pakai itu face mask. Dia cakap, oh I siapa, dia terus masuk. Oh, so privacy lah. Ya. Oh, ini boleh solve banyak orang problem. Oh, ini dia macam sedih sikit lah. Tengok dia pun gelap. 3 orang, 1 orang mesti ada problem. Betul ya? Ya. Tak cukup. 3 orang ada 1 orang nombor 1 lah. So sini sudah ada 5 orang tau. So doktor kena tengok lah. I tak pernah bagi laki tengok. Hai. So selalunya kalau patient datang, so dia macam mana? biasanya mereka mungkin akan terangkan sedikit tentang Masalah dia. mereka lah. Majority kan masalah apa? Majority masalah lelaki lah. Tofu ah. Ya. Setiap 3 orang ada 1. Betul ah? Ya. Oh my God. It's quite common lah. Common problem lah. Ya. I dengan bini baru kahwin, so kita nak buat baby sudah. So sekarang boleh apa-apa kita buat. Dari segi keseluruhan, you kena kurangkan rokok, kurangkan minum arak, and then you boleh makan suplemen lah. Sini ada suplemen. Ada juga lah. Ada juga. So makan lebih kuatnya lah. Yeah. So next step examination. Ya, next step usually is examination lah. Examination untuk tengok ada apa masalah lah. Okay, thank you. Ini shockwave machine. So ini ialah alat yang kami akan jalan atas adik lah. Oh, burung. Ya. So ya. Okay, so sekarang kami akan mula rawatan shockwave lah. So ini ialah satu rawatan yang sangat selesa lah. Tak akan sakit, tak akan rasa panas. No downtime. Maksud dia, Lepas tu you boleh balik kerja. so balik office. like normal. Ya. Kalau malam you nak pun boleh. Oh, okay. Dia tak kacau juga. Ya. Okay, so sekarang kena tanggal sebab. Ya. Okay, stop video. So kami akan bermula sekarang lah. Wah! Oh！好像给电烧到一点呢。 sakit lah. Sikit, sangat sikit.
sekarang sudah tukar tempat. Sekarang direct atas burung. Okey, sekarang sudah siap. Doktor tengah bersihkan adik saya. Thank you very much. Adalah. Sekarang sudah. Thank you Dr. Samuel. Thank you. Satu bagi lama, satu bagi kuat. So sini sudah one stop solution lah. Settle semua laki punya masalah lah. So lepas I keluar daripada pintu ini, I sudah jadi orang tak sama. Jangan main-main dengan saya. Have you heard about the P-Shot treatment designed to enhance male performance? The P-Shot, which is also known as Priapus shot, is a revolutionary treatment that uses platelet-rich plasma extracted from your own blood to rejuvenate and enhance male functions. PRP is injected into specific areas in the penile tissue to stimulate new vessel growth and also improve overall penile health. The P-Shot may improve function, enhance sensitivity, boost self-confidence, and potentially increase size over time by improving the blood flow as well as stimulating tissue growth. Therefore, the P-Shot is a minimally invasive procedure or a non-surgical way that uses natural components from your own body and has minimal downtime, making it safe as well as innovative choice for those seeking for improvement. If you are looking to enhance your performance and improve your health, the P-Shot could be one of the solutions. Consult a qualified doctor to learn more about it. So stay informed, stay healthy. See you again. Raya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh. Kita ada Raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk package-package STD dan juga package kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami? Kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa. Kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Pakej terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. Did you know that taking too much sugar not only increases your weight, it actually ages you faster? When we consume a lot of sugar, the excess sugar will bind to proteins in our body in a process called glycation. Excessive glycation will damage the protein in our body, such as the elastin and collagen, leading to wrinkle formation and sagging skin. Besides looking older, glycation doesn't just affect the skin, it also harms your internal organs. Excessive glycation can also lead to chronic inflammation and causing disease such as diabetes and heart diseases. But don't worry, here's the good news. Cutting back on sugary food and eating a balanced diet can slow down glycation and keeping you healthier. Besides food, UV ray can also speed up glycation. So always make sure to use skincare with antioxidant and wear a sunblock. Making healthy choices now means staying younger and healthier. It's never too late to start. Stay informed, stay healthy. Pernah tak korang tampak kawan-kawan ataupun siapa-siapa yang ada rashes kat tangan? Rashes tu apa? Dia macam allergic, tapi dia bukan allergic pun. But andai kata pernah berlakunya high risk of intercourse ataupun kelamin yang tidak memakai any protection, so anda ada risiko kat situ. Mana risiko sebagai syphilis, di mana dia ada stage, dia ada peringkat dia. Mungkin peringkat pertama nampak macam luka-luka kecil, ulcer bahagian alat kemaluan ataupun badan, tapi the next stage datang selepas mungkin beberapa minggu, datang dengan bintik-bintik tangan je. Kalau anda ada risiko unprotected, lagilah kena dapatkan rawatan dengan doktor lah. So rawatan ni dah injection darah dan check punya item ataupun lah. Kita kena pastikan you and your partner dua-dua di screen dan juga dirawat dengan segera sebelum dia jadi lagi teruk. Dia boleh affect you organ dalaman, kadang-kadang otak pun boleh dapat juga. Kalau korang nak tahu betul-betul sama ada korang tu setakat allergic ke memang ada exposure semua tu, datang klinik, dapatkan nasihat dari doktor untuk mengetahui hal yang sebenar. Right, stay informed, stay healthy. Doctor, I got yellow discharge from my and pain when urinating. What should I do? Let's dive deeper into this issue. Gonorrhea is a
transmitted infection that is caused by this organism called Neisseria gonorrhea spreading through unprotected vaginal, oral, or even common symptoms include yellow, green, or even white discharge from pain while urinating, pain and swollen testicles, and for some people, they don't even have any symptoms at all. Untreated gonorrhea can lead to serious complications. For example, infertility due to testicular damage, joint pain and swelling, and increased risk of infection. Seek a doctor if there is any symptoms. Gonorrhea is a highly treatable condition, but both partners need treatment to prevent reinfection. Prevention is key. Always use a condom, get tested regularly, and communicate with your partner regarding transmitted infection to protect your health. Stay informed, stay healthy. Raya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh. Kita ada Raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk package-package STD dan juga package kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami? Kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa, kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Pakej terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. 今天让我们来谈谈关于贝罗尼尔病和它的2个阶段：急性期和慢性期。这究竟是什么病和它的重要性？早期阶段是属于急性期，此时阴茎的软体组织会开始有炎症，并开始形成疤痕组织，而且会有疼痛和阴茎忽然弯曲的症状。这个阶段会维持大概6到18个月，在此期间，阴茎的弯曲程度可能会恶化。早期治疗包括药物和冲击波疗法，可能会有助于减缓病情的进展。慢性期是稳定期或晚期，在这期间呢，弯曲程度停止发展，疼痛也减轻了，可是疤痕组织依然存在。可是别急，好消息是冲击波疗法对这2个阶段都有效，有助于减轻疼痛，改善血液循环和软化疤痕组织。如果您对自己的病情有疑问，让我们讨论并确认冲击波疗法是否适合您。掌握您的健康从知识开始。Penatnya. Penatnya hari ni. Yelah, dapur tak kemas lagi. Ni kenapa sambut serabut ni? Yang? Lena tidur? Tak lah. Rasa letih semacam. Kerja pun rasa stres sangat. Bila cakap macam ni dekat sayang berminggu dah. Saya rasa dah time untuk kita pergi buat check up kot. Yelah. Jom. Jom kita set nak. Nanti Bi pergi check dekat He Medical Clinic and sayang pula pergi check dekat Femina Clinic untuk health screening. Kenapa kena asing pula? Bini. Yelah, He Medical Clinic tu pakar untuk masalah lelaki. Sayang kenalah pergi Femina Clinic untuk perempuan. Oh, okey. Jom. Yang, lepas buat treatment hormon, Bi rasa better sangat. Rasa lega. And Bi tahu tak, result sayang Alhamdulillah everything okay. So at least kita tahulah kita tak ada penyakit kronik, tak ada penyakit yang serius. Betul. Nasib baik Bi dengar cakap sayang. Tahu tak apa, wife always right. So, korang kat luar sana, jangan lupa ambil langkah untuk hubungan yang lebih sihat dan bahagia. Stay informed, stay healthy. Someone asked, Doctor, why is it hard to ejaculate during or
So this is called delayed ejaculation. Let me explain further. Okay, so delayed ejaculation means taking more than 30 minutes to ejaculate even with enough stimulation. And in some cases, the ejaculation may not happen at all. And the common causes for this is, for example, stress and anxiety, side effects of certain medications or even antidepressants, hormone imbalance, nerve issues in pelvic or spinal area, or even previous history of using drugs. This can affect not only your comfort but also your relationship and mental health. If this is your first time experiencing it, do consult a doctor. We can help find the cause and also the right treatment for you. Want to know more about solutions? Comment below and see you in the next post. Stay informed, stay healthy. Raya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh. Kita ada Raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk package-package STD dan juga package kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami? Kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa, kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Package terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. Jangan takut doktor, masuk je. Doktor, kejap. Ada cocok tak? Doktor takkan cocok pun. Confirm? Confirm, tak cocok. Okey. Jangan takut Allah trauma pada kecil ni. Tak tahulah kecil-kecil dulu doktor buat apa kat awak kan. Kenapa sampai kena baring doktor? Tak apa. Tak apa, bertenang. Sekarang ni doktor takkan cocok awak. Okey. Tapi untuk cek awak punya kesihatan ke apa, doktor nak minta satu benda je lah. Oh, okey. Tak apa doktor. Doktor minta satu benda je. Satu ke dua? Okey. Yang penting tak cocok lah. Okey, buka seluar sekarang. Kenapa sampai buka seluar doktor? Bukan selalu saya pergi cek doktor kat sini ke doktor? Dekat lengan tu nak cek blood pressure. Oh, yang ni kita tak boleh tengok dekat lengan. Yang ni kena tengok lepas awak buka seluar, baru doktor boleh cek. Kalau perasan lampu ni pun, kalau di klinik gigi, suluh kat muka kan? Macam ni kita suluh kat tempat yang sepatutnya yang doktor cek lah. Sebab tu doktor minta awak buka seluar. Kenapa doktor? Dia macam, saya rasa macam lain lah doktor. Rasa macam mana? Rasa macam tak selamat. Tak lah. Doktor selamat. Dengan doktor, awak paling selamat. Awak akan lagi selamat dengan doktor berbanding dengan orang lain. Sekarang ni kalau awak tak nak buka kan, tak apa. Saya tahu awak segan. Doktor boleh tolong bukakan. Awak baring je, doktor bukakan seluar awak. Doktor. Macam ni. Tak ada cara lain ke doktor, macam cek daripada jauh? Tu berapa? Boleh lah awak buka seluar, doktor tengok daripada jauh pun boleh. Doktor boleh nilai daripada jauh juga. Doktor, perlu ke semua ni? Dah tu. Doktor nak bantu awak sekarang ni. Saya boleh pergi toilet ke? Nak cek. Gigi. Dekat mana toilet? Kat luar tu je. Nombor sampai nak pergi toilet. Mana pintu keluar? Aduh. Harap-harap dia tak tahulah aku nak cabut ni. Hai. Doktor. Nak lari ke? Awak nak lari ke? Saya toilet. Tak apa. Awak tak payah pergi toilet lah. Apa? Doktor tahu awak bukan nak pergi toilet sangat pun. Kan? Awak cuma nak lari je kan? Tak. Buat apa nak lari doktor? Ni sebenarnya klinik apa doktor? Sampai nak kena buka seluar. Nak tengok apa sebenarnya? Ni kan klinik medical clinic. He tu apa? Tengok. He tu lelaki. She perempuan. So macam sekarang ni he maknanya untuk klinik medical lelaki. Pernah dengar tak klinik sakit puan? Sakit puan memanglah doktor. Bini saya selalu pergi. Ini klinik sakit tuan. Untuk lelaki. Tak pernah dengar. Betul ke? Tak pernah dengar lah sebab baru lagi. Dulu orang tak ambil kesedaran sangat. Sekarang ni ramai lelaki dah ambil kesedaran. Masalah-masalah lelaki semua datang sini. Orang lelaki jangan malu. Jangan malu. Tapi bukan apa doktor, saya fikir panjang lah. Kan tak pasal-pasal doktor tulis testimoni. Akmal baru saja datang ke klinik sekian-sekian. Akmal baru je datang itu. Macam mana awak tahu? Saya cuma teka je. Awak teka je. Doktor pelik sebab kita dekat klinik ni kita akan sembunyikan dan juga privatekan semua nama-nama dan juga itulah
untuk menjaga privacy kita punya klien lah. Oh, sini pun ada juga untuk sunat pun ada. Untuk sunat dewasa ada, kanak-kanak ada. Lepas tu untuk lutut pun ada, nak masukkan cecair ke sakit lutut ke apa ada. Dan juga perkara-perkara yang tidak boleh disebut kerana follower doktor. Ada pelbagai peringkat umur. Jadi doktor tak boleh sebut. So kamu study sendiri. Medical Clinic. Dia kena faham-faham, kena pandai-pandai. Pandai-pandai hidup Takkan semua benda nak kena suap. Oh iyalah. Mana sakit datang. Sakit datang. Tak sakit pun nak improve datang. Okeylah, sebabkan doktor kata privacy, saya okey lah. Saya pun tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu yang kamu dan Akmal pernah datang sini. Tak ada siapa tahu. Tapi sekarang saya dah tahu Akmal datang sini. Doktor Akmal tak pernah datang. Doktor silap. Oh, pandai kamu kena ke doktor ya. Okey. Sekarang ni kamu nak tak doktor bantu kamu untuk selesaikan segala masalah berkaitan lelaki dan juga yalah lutut ke apa semua boleh. Kalau doktor kata memang privacy apa semua tu. Privacy. Saya yakin dah lah doktor. Jangan malu. Ikut doktor ke bilik rawatan ada mesin semua situ. Benda pula ni doktor. Bermesin-mesin bagai ni nak buat apa ni? Sebab tu Medical Clinic ni berbeza. Kita bukan sekadar rawatan biasa, kita memang ada pelbagai mesin. Macam ni Kegel mesin. Yang ni electronic magnetic wave. Ini boleh bantulah untuk kesihatan lelaki tu. Dia buat apa? Cocok apa? Tak cocok. Simple je, dia duduk je. Duduk simple. Duduk setengah jam, simple. Macam tu ya? Duduk. Waktu saya duduk doktor ada buat apa-apa? Dia tak adalah sesimpel tu. Dia kata simple doktor. Dia memang duduk tu simple je. Tapi sebelum duduk tu penting lah. Nak kena buat apa tu pelik-pelik. Tak ada susah doktor, cuma ada permintaan kecil je. Tolong buka seluar. Seluar tu buka semua, tak ada surat benang pun, baru duduk. Simple, tak ada siapa judge. Simple. Spender pun? Semua. Simple. Oh, okey. Sangat-sangat simple. Doktor kat sini tak apa. Allah, doktor ni apa benda yang doktor tak pernah tengok. Doktor ni terpaksa tengok. Yalah, bantu pasien. Untuk kesihatan lelaki lah. Jadi kamu tak payah malu lah. Dah banyak doktor tengok, betul? Tak. Kamu duduk, doktor tengok sekejap, lepas tu doktor keluar. Kamu duduk setengah jam sini. Okey. Boleh? Boleh. Sekejap saya tengok. Sekejap doktor panggil nurse ambil gambar sekejap. Hey! Doktor nak ada gambar sebelum selepas. Doktor kata apa tadi? Doktor kata privacy. Nurse tu pejam mata nanti. Lepas tu kamera on. Tak nak. Duduk. Buka seluar. Tak doktor gua. Tak ada tangkap gambar. Gua. Kita private kan semua benda. Jangan risau. Gurau je pun. Ni trauma masa kecil ni. Tak tahu kenapa. Raya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh. Kita ada Raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk package-package STD dan juga package kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami? Kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa. Kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Pakej terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. Hey guys, I'm Dr. Avinesh from Medical Clinic. Let's talk about HPV. There are so many myths out there, so let's clear them up. Myth number 1, only women can get HPV? Wrong, HPV affects both men and women. Myth number 2, HPV only causes cervical cancer? Not true, HPV can also lead to other cancers such as penile and throat cancers. Myth number 3, HPV vaccine is only for teenagers? Nope, adults can and should get vaccinated too. It's never too late. Myth number 4, HPV is only transmitted through intercourse? HPV spreads through intimate skin-to-skin contact, not just. Now that you know the facts, don't wait. Protect yourself, get vaccinated, stay informed, stay healthy. Dia tanya, doktor, macam mana nak hilangkan rasa sakit pada adik selepas hubungan intim? Kenalah berehat dahulu daripada apa-apa aktiviti berat ataupun hubungan intim. Kita bagi kawasan tu rehat sepenuhnya. Selain daripada tu, kita boleh letak ais yang dibalut dengan kain dan kita letakkan pada kawasan yang sakit. Ini boleh bantu untuk kurangkan keradangan dan juga rasa sakit. Selain daripada tu, kita juga boleh menggunakan krim kortikosteroid untuk mengurangkan keradangan ataupun kita boleh letak lotion pelembab
buah yang mengandungi vitamin E untuk melembabkan kembali kulit. Lagi satu, korang boleh pakai seluar yang longgar. Kalau pakai seluar longgar, dia bantu untuk adik awak untuk bernafas kembali. Ingat, adik awak pun perlu bernafas tau. Sekiranya anda telah buat tips-tips tadi tapi still rasa sakit, bersegeralah untuk berjumpa dengan doktor. Dan tips lain, komen untuk bahagian seterusnya. Jumpa lagi. Stay informed, stay healthy. Doctor, I always ejaculate early. How can I solve this problem? So let's talk about what is premature ejaculation. PE, or known as premature ejaculation, is when a man ejaculate faster early than the desired time during a activity. This is a very common health concern in most of the men. So PE mainly is due to several factors such as anxiety, stress, or medical conditions such as hormonal imbalances, nerve sensitivity. The good news are there are effective ways to treat PE, which includes counseling for anxiety or stress, medications, a minor surgery, therapy session. If you are dealing with this problem, do not suffer in silence. Contact the nearest doctor to find the best solution for you. Stay informed and stay healthy. Raya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh. Kita ada Raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk package-package STD dan juga package kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami? Kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa. Kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Pakej terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. TTC, or trying to conceive, isn't just for women. It's a shared experience for couples. Exactly. Today we're going to focus on the TTC from both perspectives, which is male and female. For women, ovulation tracking is crucial, while lifestyle modification or factors like stress, diet, and also conditions like PCOS can affect fertility. Regular checkups are essential. Men, your role is just as important. Sperm health can be impacted by factors like smoking, alcohol, and stress. A healthy lifestyle makes a big difference. TTC is a team effort. Communication and support together as a partner is a key. And don't forget, both partners should be checked if conception is taking longer than expected. For women, treatments like ovulation tracking, hormonal therapy, ovulation stimulants, addressing medical condition can help. And for men, improving lifestyle, supplements, or addressing medical issues like low testosterone can boost fertility. TTC can feel overwhelming, but you don't have to do it alone. Visit us for personalized advice and support. We are here to help your family dreams come true. Stay informed and stay healthy. Doktor, seberapa bengkok adik dikira sangat teruk? So, ramai lelaki risau tentang adik bengkok. Kebanyak kalian lelaki out there akan ada little bit of angulation, di mana 0 hingga 30 darjah lah. So yang tu tak bermasalah, alright? Bengkok sikit memang no worries. Bila kita ada ereksi, bengkok sedikit tak apa, tak perlu risau. Kalau bengkok lebih 30 darjah ataupun 60 darjah, yang tu bermasalah, yang perlukan rawatan. So, bila ada ereksi di mana adiknya bengkok lebih 30 darjah ataupun 60 darjah, memang dia akan menyebabkan sakit. So, ini adalah petanda Peyronie's disease. Peyronie's disease adalah tisu yang mengeras dalam kita punya zakar. So, di mana usually dia boleh mengeras tempat sini, dia boleh mengeras kat sini, dia boleh mengeras kat sini. Masalah Peyronie's disease boleh dirawat. Dia ada pelbagai jenis rawatan, dari segi suntikan, pump, ubat, gelombang nadi rendah ataupun shockwave therapy. So, lelaki out there, jika adik bengkok lebih daripada 30 ataupun 60 darjah menyakitkan adik kita, janganlah tunggu lama-lama. Terus dapatkan rawatan ataupun konsultasi dengan doktor lelaki. So, stay informed, stay healthy. See you again. Pernah tak anda mengalami masalah kerap kencing, sakit semasa kencing atau kencing tidak lawas? Anda mungkin mengalami masalah disfungsi lantai pelvis. Pelvis kita menampung organ-organ seperti pundi kencing,
dan juga usus. Jikalau otot pada lantai pelvis kita berfungsi dengan tidak baik, dia akan kekal tegang dan kita akan mengalami masalah kencing dan pergerakan usus. Antara gejalanya adalah yang pertama sembelit, kerap buang air kecil, sakit semasa berhubungan intim dan yang paling teruk sekali adalah masalah ereksi. Apakah punca disfungsi lantai pelvis? Adalah yang pertama kecederaan, straining atau pembenaran, aging atau penuaan, dan stres juga boleh menyumbang kepada disfungsi lantai pelvis. Disfungsi lantai pelvis boleh kita rawat dengan yang pertama terapi fizikal, biofeedback, ubat-ubatan atau teknik relaxation seperti buat senaman yoga ataupun mandi air suam. Salah satu rawatan yang boleh kita gunakan untuk merawat masalah disfungsi lantai pelvis ialah Kegel Chair. Kegel Chair boleh membantu merawat masalah-masalah dan menyelamatkan organ di pelvis. Stay informed, stay healthy. Raya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh. Kita ada Raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk package-package STD dan juga package kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami? Kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa. Kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Pakej terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. Gentlemen, let's talk about your health. Prioritizing well-being can lead to longer and happier life. Don't wait for symptoms. Regular checkups can catch the issues early and making treatment more effective. Heart disease is the most common cause of death among men. Eat a balanced diet, exercise regularly, and monitor your blood pressure. Mental health is as vital as physical health. If you're feeling overwhelmed, seek support from professionals, friends, and family. Limit alcohol and avoid smoking. These habits can lead to serious chronic diseases. Stay active. Regular physical activity can boost your mood, energy, and overall health. Stay informed, stay healthy. Boxer suffers penile fracture during a match. Yes, heard that right. Even boxers can suffer penile fracture. A penile fracture happens when an erect penis sustains trauma, causing the tunica albuginea, the tissue that actually surrounds the erectile chambers, to tear. However, it's a rare condition, but it can be very serious. The common symptoms include popping sound, immediate loss of erection, severe pain, swelling, as well as bruising. If left untreated, complications like erectile dysfunction or even penile curvature, hence quick medical intervention, it's so crucial. The treatment usually involves surgery to repair back the torn tissue, hence don't delay, prompt care ensures better recovery. Accidents happen, but don't ignore the signs. So stay safe, and if you suspect any kind of penile injury, seek immediate help because your health is our priority. So stay informed, stay healthy. Have you guys heard about Peyronie's disease? It is actually a condition where your penis actually bends sideways when having an erection. You guys know they have two phases, acute and chronic. So that's what I want to talk about today. After the injury happened, this is where the acute phase starts, which is the early stage. During this stage, where the scar tissue is starting to form and the erection going to be very painful, and also the sudden curvature appears. This acute phase might last between 6 months up to 8 months, and during this phase, the curvature might get worse. Early interventions such as shockwave therapy and also medication might slow down the progression. After 18 months, then we're progressing to the chronic stage. Chronic stage is a more stable state. During this phase, the erection is less painful, the curvature stops progressing, but the scar tissue will remain. Shockwave therapy can be effective in both acute and also chronic phases. It does improve the blood flow, it does reduces the pain, and it might soften the scar tissue, making it a very valuable option. If you guys are unsure whether you are in the acute or in the chronic phase, please do not hesitate to give your medical provider a visit, and let's figure it out together whether a shockwave therapy is an option for you. Remember, health is mental health. Stay informed, stay healthy. Raya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh.
kita ada raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk package-package STD dan juga package kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami? Kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa, kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Pakej terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. Lebih 60% kes jangkitan tahun lalu berpunca daripada hubungan homo dan bisexual. Dulu, tersebar melalui perkongsian penggunaan jarum dada. Tapi sekarang, kita boleh nampak peningkatan dalam kes-kes yang baru berpunca daripada hubungan yang berisiko tinggi. Faktor utama, penggunaan kondom yang tak konsisten, terutamanya dalam kumpulan yang berisiko tinggi. Ramai yang tak sedar mereka ada kerana tidak membuat ujian langsung. Bila lambat dikesan, lebih ramai orang akan dijangkiti. Langkah pencegahan itu penting. Kita sarankan penggunaan perlindungan seperti kondom, buat ujian secara berkala sekiranya aktif dalam dan juga dapatkan rawatan awal. Kalau lakukan ujian awal, rawatan boleh bermula dengan cepat dan pun boleh dikawal dengan lebih mudah. Itu bukan hukuman, tetapi jika lewat bertindak, ia boleh menjadi satu masalah yang besar. Ingat, anda bertanggungjawab untuk kesihatan sendiri. Stay informed, stay healthy. There's a question. Small white bumps around your is it harmful? It is called pearly penile papules, or also known as PPP. So pearly penile papules is actually small dome shape over your, mostly over the glands. So there's a tiny small dot-like bumps which is not harmful at all, and it is not itchy most of the time. It is completely normal. Most of the time it's caused by natural variation of the skin. Example, you have acne on your face. The same acne can present in your glands. There's no treatment needed unless for cosmetic purpose you can remove it. Most of the patient thinks that pearly penile papule is an STI or transmitted infection, but it is not. In conclusion, PPP is harmless. If you're still unsure, see a doctor for a peace of mind. Stay informed, stay healthy. Guys, do you guys know that nowadays you can test for STD and get the results within 1 to 2 hours? With PCR testing, you can get a very fast and accurate results. For STD, you never screen, you never know. So most of the time, you don't have visible symptoms. That's why it can hurt your relationship and also your own health. So other than rapid HIV and rapid syphilis, we have a single test that can detect 7 of the infections such as urolaticum, gonorrhea, chlamydia, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, and also uroplasma, and lastly, trichomonas. With one single test. How cool is that? So the process is quite simple, right? It's fast and 100% confidential. You only need to provide a sample and the clinic will run it for you with highly accurate PCR tests. So no more long waits. We run the test within our clinic, not an external lab. So you will get your result within 1 to 2 hours, fast and reliable. Health is a responsibility. Do a fast and accurate STD test. Don't wait until it's too late, alright? Stay informed, stay healthy. Raya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh. Kita ada Raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk package-package STD dan juga package kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami? Kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa, kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Pakej terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. I'm recording dulu. Hi, today I'm going to talk about chronic pelvic pain syndrome. So, essentially, this is a condition where there's ongoing pain in the pelvic region. So, pelvic region is somewhere around here.
and it can affect both men and female. Usually it lasts for about more than 3 months before it's being considered as a chronic pelvic pain syndrome, and it has to undergo a lot of different investigations to rule out common causes such as urinary tract infections or any other sort of infection to be in general. Of course, this may cause discomfort or even pain in certain individuals, especially when they're engaging in certain sexual behaviors or intercourse. People like this, they tend to find treatment for that. Unfortunately, there is no exact cause to it. So, since there is no exact cause, it's going to be difficult for full recovery. But rest assured, there is a lot of other treatments available to help to curb the symptoms so that you can lead a normal life. Shockwave therapy basically boosts the blood circulation around your pelvic region and also relaxes the muscle tension, and of course it sort of soothes your pains as well. Always remember, if you're having such symptoms or you're not sure about it, feel free to seek a healthcare provider and ask your doctor about it. Stay informed, stay healthy. Pelindung ini datang dengan berbeza saiz lah, depending on saiz adik kita. Hai guys, ramai pesakit tanya apakah perbezaan antara sunat biasa dan juga sunat stapler. Doktor akan lukis dan terangkan hari ini. Ini adalah stapler device yang berbentuk bulat. Dia akan ada handle dia, screw dia dan juga dia akan ada dia punya belt. Ini adalah kita. Okey. Kulit yang sebegini. Okey. Yang menutup kita punya kepala. Alright. So belt dia nampak sebegini, di mana dia ada batang dia dan juga dia ada dia punya belt pelindung. Okey, pelindung ini datang dengan berbeza saiz lah, depending on saiz adik kita. Kita akan letak pelindung dan kita akan ikatkan kulit kat sini dan skru sebegini. Dia akan sedut kulit kita. Tak perlu risau pasal kecederaan adik kita ataupun kepala batang kita lah. Once kita dah ketatkan atas, kita akan just snap dia. Dia akan potong dan letak stapler dengan silicone ring supaya tiada pendarahan ataupun risiko pendarahan sangat kurang lah. So in summary guys, stapler circumcision sangat mudah, cepat dan juga dia selamat. Kurang risiko pendarahan, jangkitan kuman dan juga faster recovery. 2-3 minggu dia akan recover. So orang yang nak sunat stapler, jangan malu datang klinik di mana-mana yang offer stapler circumcision and get it done guys. So stay informed, stay healthy. Today, let's talk about two conditions that can cause sores in the genital area, chancroid and herpes, and how they are different. Chancroid is a bacterial infection caused by Haemophilus ducreyi. It leads to painful, deep sores usually in the genital area and can cause swollen lymph node. Herpes, on the other hand, is caused by a virus specifically we call as a herpes simplex virus. It often causes smaller, cluster sores and flu-like symptoms. The main difference is the cause. Chancroid is the bacterial and treatable with antibiotic, while herpes is a virus and managed with antiviral medication. So, both conditions need treatments, but chancroid can be cured with the right antibiotic. Herpes, however, stays in the body and require lifelong management of outbreaks. If you notice any unusual sores, don't wait. Early diagnosis and treatment make a big difference. Stay informed, stay healthy. Raya datang lagi. Korang nak diskaun? Boleh. Kita ada Raya promo sampai 30 April 2025. Kita ada diskaun 15% untuk package-package STD dan juga package kesihatan lelaki trial bermula daripada RM650. Promo lelaki apa lagi ada di klinik kami? Kita ada sunat untuk kanak-kanak dan dewasa, kita ada rawatan lutut, rawatan rambut dan macam-macam lagi. Package terbaru yang kita ada kat sini adalah STD Rapid Test. Dalam masa 2 jam dah dapat result. Jadi tunggu apa lagi? Klik link untuk maklumat lebih lanjut. Stay informed, stay healthy. 有没有试过亲密后感觉下方不舒服？这时常会想到性病，可是这有可能是乳胶过敏 （latex allergy）。有些人本身就是会对乳胶产品或润滑液内的一些成分过敏，所以使用安全套后就会出现皮疹、瘙痒、灼热感和皮肤干燥等症状。如果时常有这些症状，你可以试看用一些非乳胶安全套。可是要是情况没改善，必须尽快得到医疗护理哦。您是否有同样的情况？欢迎在下方留言，别忘了关注我们并分享这道视频，掌握您的健康从知识开始。
aku boleh tahan 3 jam. Yang ni kata 4 jam. Bawah sikit, dia kata boleh tahan 10 jam. Kalau kata power lama ni, ini bukan power. Ini naya. Sekiranya ereksi anda berlaku 4 jam dan lebih, kondisi ini dipanggil sebagai priapism. Sekiranya berlaku jenis yang low flow, iaitu darah terperangkap di dalam adik dan menyebabkan kekurangan oksigen di dalam, ia akan menyebabkan tisu adik anda mati dan boleh menyebabkan pucuk yang kekal. Priapism ni ada 2 jenis. Yang pertama adalah iskemik, iaitu darah mengalir masuk dan tak boleh nak keluar. Jenis yang ni lebih sakit. Yang kedua adalah non-iskemik ataupun high flow. Darah boleh masuk secara berlebihan tapi yang keluar tu normal. Maksud dia ada banyak yang terkumpul di sana. Yang jenis ni kurang sakit. Puncanya termasuk sickle cell anemia, ubat-ubatan, trauma dan juga penggunaan dadah terlarang. Sekiranya anda mengalami ereksi 4 jam dan lebih dan walaupun dia boleh hilang sendiri, saya sarankan untuk terus berjumpa dengan doktor untuk mengelakkan episod yang berulang. Priapism tak bermaksud anda power. Ini adalah kecemasan perubatan. Cepat anda rawat, lebih tinggi peluang untuk tisu anda pulih. Ingat, kesihatan seksual, kesihatan mental. Stay informed, stay healthy. Doctor, I've gradually lost the desire to be with my wife, but she still wants it. So this is a common issue known as low libido or decreased desire, but not to worry, there is a solution for this. The causes for this problem, for example, stress, fatigue, hormonal changes, or emotional problems. So it could even be something like watching your favorite football team lose all the time. What you can do includes blood tests to check your hormone levels, which are testosterone hormone, if needed, to engage with testosterone replacement therapy or hormone replacement therapy. Consultation for stress and emotional management can also help low libido, or partner therapy to support and maintain the harmony in the relationship can also help. So the bottom line is, the right treatment can help you regain your health and happiness. Do not hesitate to seek help. If you want to know more about the treatments and solution to this issue, please comment and follow for the next part. Alright, see you again. So remember, stay informed, stay healthy. 今天想和大家简单介绍一下包皮环膈缝合器手术是如何进行的。这个手术不但快速、精准，并且有助于顺利愈合哦。这是包皮吻合器，它有主要2个部分：内侧的瓦胶片和外侧含有微型钉子的切割刀片。它在切割包皮的同时封闭伤口，一气呵成。它也配有一个保护罩，可以保护龟头哦。那手术是如何进行的呢？首先，把保护罩放入包皮底层，以保护龟头，然后将吻合器套上，以固定位置。当一切对齐后，吻合器被激活，均匀的切割包皮，同时用微型钉子自动的封闭伤口。在一般情况下是不需要用传统针线缝合，比起传统方法，这种包皮手术的修复过程会来得短暂而且顺利。这就是包皮吻合器环膈手术的过程，它高效、安全，而且能带出良好的外观效果。如果您有任何问题，欢迎在评论区留言。下次见。掌握您的健康从知识开始。